Bang, saya ada 20k untuk mulakan bisnes. Bisnes apa yang senang dapat customer? Modal 20k tu tak adalah besar mana. Kalau nak buka kafe ataupun kedai makan memang tak lepas. Kalau nak buat bisnes dengan modal yang kecil ni, saya rasa stall makanan ni yang paling sesuai. Kat Malaysia ni, makanan paling senang nak grow. Orang Malaysia memang suka makan. Lagi-lagi benda yang viral. Kalau nak cepat naik, better fokus kepada satu niche dulu. Bagi saya, ayam goreng yang paling senang. Sebab semua orang suka makan ayam goreng. Kalau nak mulakan bisnes ayam goreng, ada dua cara. Yang pertama, boleh cuba buat sendiri. Pagi-pagi dah keluar pergi pasar. Beli ayam, lepas tu perap, test resepi, set up stall, buat branding, cari pelanggan. Semua ni memang kena urus sendiri. Silap hari bulan, salah percaturan, kedai tak buka-buka, modal dah lebur. Yang kedua, boleh join franchise. Semua ni dah ready. Tak perlu pening kepala pasal stok, marketing, branding, setup dan juga resepi. Sebagai contoh, Hamzal Crispy Chicken buka peluang untuk rakan niaga. HQ akan support daripada segi ad dan juga ada influencer, food reviewer. Customer lebih senang nak percaya. Business pun lagi cepat nak grow. Berapa kos permulaan untuk ambil package Hamzal Fried Chicken ni? Untuk stok permulaan RM3,778. Untuk inventory permulaan RM10,021. Security deposit RM1,000. Yuran perundingan RM2,500. Untuk training RM800. Marketing spending RM1,300. Untuk legal dan juga law RM500. Total up kos permulaan adalah RM19,900. Ngam-ngam je modal RM20,000 tu. Kita breakdown pula dia punya kos operasi bulanan. Bagi pekerja kalau 2 orang RM3,500. Kos FB ad sebulan RM1,000. Sewa tapak dan juga lesen perniagaan sebulan lebih kurang RM240. Minyak masak, gas RM1,225. Total up kos bulanan untuk kedai ni adalah RM5,965. Kita tengok pula dia punya potensi jualan dan keuntungan berdasarkan data sales daripada satu stall bulan Januari. Satu outlet pada bulan Januari hari tu boleh generate sales sebanyak RM51,474. Average sales sehari adalah RM1,715.80. Keuntungan kasar sebulan pula RM18,249. Keuntungan bersih lepas dah tolak semua kos RM12,284. Itu untuk satu stall. Berapa lama pula dia punya ROI? Kalau stall tu perform, boleh maintain figure yang macam bulan satu, ROI adalah lebih kurang 60%. Which mean 2 bulan sahaja. Pada korang yang ada modal RM20,000 tu nak mulakan bisnes ayam goreng, jemput ke page TikTok Hamzal Crispy Chicken. DM team mereka sekarang. Janganlah tunggu lagi. Buka kepada korang yang berani bertindak sekarang.